Okay, aku nak tunjuk sikit. Biasa kereta suspension kan, untuk model Wira ke Persona ke, biasa orang tak perasan bush ni. Bush tengah ni. Bush tengah ni, kalau handling tak sedap ke, salah satunya bush tu rosak. Tengok kita goyang. Kita goyang sikit. Ya. Halo, cuba main sikit. Macam ni. Ni, goyang. Kita ketuk gitu je dengan tangan. Nampak? Dia kalau salah satunya suspension tak sedap, untuk biasa Wira, Persona, Wajar yang jenis pakai arm belakang ni, bush macam ni orang tak perasan kalau rosak. Sebab kemungkinan dia ada dua masalah. Biasa bunyi. Kalau bunyi, mungkin lah orang akan tukar bush ni. Kalau tak keluar bunyi, dia handling tak sedap. Kalau anda kata bawa selekoh membuai ke, salah satu benda ni lah. Bila kita selekoh, dia akan goyang. Dia bergoyang. Ini baru ketuk guna tangan ni. Jadinya owner nak restore, tukar semua bush, absorber semua, nak kasi mantap balik macam kereta baru. Dapat tu?